Hai semua, perkenalkan Cikgu Dayang Fatimah aka Miss Selfie Queen. Nak bukti? Ni kalau nak upload semua dekat sini sampai esok pun video ni tak habis. Dilahirkan tanggal 9 Mei 1970 di Limbang, sebuah daerah kecil di Bumi Kenyala. Bukan sekadar mendidik, tetapi lahir dengan jiwa seorang guru. Dengan semangat dan kesungguhan, beliau tidak pernah berputus asa menimba ilmu sehingga ke Menara Gading. Bak kata pepatah Korea, anja aja fighting. Sejak 22 Januari 1994, beliau sah menjadi Suri Hati Encik Waziralillah bin Muhammad. Hasil perkongsian hidup, lahirlah 5 permata hati, Fatia, Farah, Adli, Radi dan Hatim. Dan kini dikurniakan pula dengan 2 orang cucu yang comel. Comel macam nikmat kan? Bercakap tentang kerjaya, perjalanan bermula di SK Gadong. Lepas tu melancong ke SK Bukit Lubah. Singgah sebentar di SK Senatmen. Dan lama berkhidmat di SK Bandar. Sebelum berhijrah ke SK Agama MIS Miring. Sejak tahun 2003 tau. Sampai sekarang. Melapor diri sebagai guru akademik biasa DGA 29. Beliau adalah seorang guru yang sangat versatile. Beliau mudah menyesuaikan diri dalam apa jua situasi. Kepribadiannya yang baik dan penyayang menjadikan beliau dekat di hati setiap insan yang mengenalinya. Di sebalik ketegasan seorang pendidik, terserlah sisi ceria yang sentiasa mencuit hati, mudah terhibur. Dan asal nampak kamera je pantang dilepaskan. Mestilah snap 1-2. Lepas tu upload kat Facebook sebagai kenangan. #simpan sini untuk kenangan. Dayang bukan sebarang dayang. Dayang ni serba boleh tau. Menari. Check. Menyanyi. Check. Bahasa isyarat pun check. Esok 9 Mei. So, happy birthday our Selfie Queen. Selamat bersara dan enjoy your long weekend. Semoga sentiasa ceria di samping family yang tersayang. Jangan lupakan kami dekat sini tau. Nanti kalau rindu, bolehlah datang jenguk kami kat sini. Jap. Ada lagi ucapan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersua pada hari ini. Kepada Cikgu Dayang Fatimah, selamat bersara kepada Cikgu. Selamat menjadi YB yang bersara tidak lama lagi. Terima kasih di atas segala ilmu, didikan dan pengorbanan yang telah Cikgu curahkan sepanjang perkhidmatan. Dan jasa Cikgu akan sentiasa kami kenang sampai bila-bila. Semoga Cikgu dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam fasa kehidupan yang baru, InsyaAllah di dunia dan akhirat. Dan juga setiap nasihat dan ilmu yang Cikgu berikan menjadi bekalan berharga dalam hidup kami. Dan kadang-kadang Cikgu juga akan sentiasa dirindui. Semoga Cikgu sentiasa diberkati, dirahmati dan bahagia di samping keluarga tercinta. Sekian, selamat bersara dan selamat jadi YB. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Dayang Fatimah. Tahniah atas persaraan wajib pada tahun ini. Semoga kita sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat sentiasa dan sentiasa
kekal bahagia bersama keluarga. Jangan lupa kami orang di situ ada masa datang ziarah kami orang, berkala hantar makanan, berkongsi rezeki dan sebagainya. Terima kasih atas segala kerjasama yang kita berikan dengan kami sepanjang berada di SK Agama. Minta halal semuanya. Semoga ukhuwah kita walaupun dah bersara, kita tetap ukhuwah itu tetap terjalin selamanya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum Kak Dayang. Selamat bersara Kak Dayang. Terima kasih atas segala pengorbanan Kak Dayang sepanjang berada di SK Agama MIS Miri. Terima kasih juga Kak Dayang banyak membantu saya dalam pelbagai bidang. Jasamu tetap dikenang. Jangan lupa saya di sini. Dan saya berdoa agar semoga Kak Dayang sihat walafiat bersama keluarga tercinta dan dipermudahkan segala urusan. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cikgu Dayang. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu. Syukur Alhamdulillah sampai juga ke adanya perkhidmatan Cikgu. Kesempatan ini saya nak mengambil peluang dan ruang juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Dayang kerana kelima anak saya yang bersekolah di SK Agama ini Cikgu ada ajar. So terima kasih Cikgu, jasa dan pengorbanan Cikgu, apa yang telah Cikgu sumbangkan khususnya kepada anak-anak dan kepada sekolah ini sangat-sangat dihargai dan disanjung tinggi. Mudah-mudahan dengan besaran ini Cikgu lebih sihat, lebih bahagia bersama keluarga dan insyaAllah dapat pergi ke mana-mana. Jangan fikirkan lagi soal kerja. Satu lagi pesan saya, jaga kesihatan. Lepas tu sebab biasanya yang bersara itu bukan YB yang berada sebenarnya. Bagi saya, sebab kita sentiasa berada di mana-mana. Selain daripada berada dengan keuangan yang banyak, kita juga sentiasa berada kat rumah, berada kat suami, berada kat anak-anak. Tak sibuk lagi nak berada kat sekolah. So, mudah-mudahan selepas ini every day is Sunday for you. Kata orang kan. So, selamat bersara. Selamat menikmati persaraan dengan baik, dengan tenang. Tak ada stres-stres lagi. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan, atas semua jasa Cikgu di SK Agama ini dan juga jasa Cikgu mendidik anak-anak saya dan anak-anak SK Agama. Bye-bye. Happy birthday, Nikma. Hi Ma, happy birthday and happy retirement day. So after 30 plus year of service, you can now fully enjoy watching K-drama at home, Marathon Running Man, Babysit Kungi. Thank you also for the allowance all this time. Bye. Happy birthday to Nikma. Happy birthday, Nikma. See you, Nikma. I love you. I love you. Happy retirement, Mama. I'm so proud to have you as my mom, excelling at work, yet still always present for us. May Allah grant you blessed health and life. Enjoy your new chapter here. And let's enjoy more time with Kela and Maya. Assalamualaikum Mama. Ni Radhi akan cakap selamat bersara Mama. Terima kasih kerana berkhidmat sebagai cikgu dari waktu dah tahu berapa tahun sudah Mama, tapi waktu Radhi lahir tu pun Mama sudah berkhidmat sudah dan sampai Radhi kerja pun Mama masih berkhidmat. Sekarang ni Radhi dah kerja, Mama akan barukan pencen. Jadi akan cakap lepas ni selamat bersara Mama. Lepas ni Mama boleh relax, boleh menjaga cucu-cucu. Lepas tu bolehlah balik kampung selalu juga bah. Dan selain itu kan cakap time video record ani sekarang di show ani 8 hari bulan 5
Jadi kan cakap selamat hari jadi mama. Happy birthday mama sebab 9 hari bulan 5 tu kan birthday mama juga. Itu sajalah mak. Wah, sayang mama wah. Sayang mama. Wah mak, selamat besar mak. Boleh relax dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wazir Alillah bin Muhammad, suami kepada Cikgu Dayang Fatimah binti Awang Muhammad Daud. Dengan ini mengucapkan selamat hari lahir yang ke-56 tahun. Semoga sehat selalu kepada isteri saya. Dan saya mengucapkan selamat hari bersara wajib yang ke-56 tahun. Saya bagi pihak keluarga memohon maaf kepada warga SK Agama Miss Mary. Semoga kami sekeluarga dimaafkan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Love Sekolah Agama Miss Mary dan love you, my wife. Thank you. Aww.